Kita kerja dengan kontraktor, kita kerja dengan majikan. Faham tak ke? Kemudian orang kata majikanmu piti haram. Okey? Dia gini, dia siapa-siapa boleh kata haram, boleh kata haram. Okey? Cuma kaedah dia al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Kena ingat tu. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kalau kamu setakat berkata majikan itu hartanya haram, di mana buktinya? Nah, kalau ada buktinya dan kita yakin, maka kita nasihat buah kita. Kalau sekadar berkata haram saja, semua orang boleh cakap. Tak, boleh jatuhkan orang dan sebagainya. Kita tak suka ke Zizan, kita kata Zizan tipu duit orang. Zizan tak tahu, kita sebar dalam WhatsApp dan sebagainya. Akhirnya jadi buruk nama. Contoh. Okey, tapi kita orang Islam, nampak? Kena ambil dulu mana datang cerita ni. Iza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, bila datang kepada orang yang tak tahu dia itu orang baik atau tidak, membawa satu cerita yang bahaya, maka hendaklah kita minta keterangan, bukti dan sebagainya. Jangan terus kita ambil sebarkan, takut-takut salah. Sedangkan kita sendiri yang cakap pun kadang-kadang yang kita cakap salah, apatah yang cerita daripada orang. Wallahu alam. Hati-hatilah.